Morgan Rogers tolak Arsenal, pilih Chelsea. Tak payah nak main UCL pun mampu untuk tarik player baru. Chelsea berjaya untuk dapatkan Morgan Rogers ni daripada Arsenal yang mana dia merupakan top target untuk Mikel Arteta untuk season depan. Morgan Rogers cakap dia tertarik dengan projek yang nak dibawakan oleh Xabi Alonso dekat Chelsea. Untuk rekod, season lepas Morgan Rogers berjaya untuk jaringkan 14 gol dan juga 11 assist untuk semua pertandingan yang dia main. Walaupun statistik tak berapa memberangsangkan, tapi style of play yang dibawakan oleh Morgan Rogers memang betul mirip seperti apa yang Xabi Alonso mahukan untuk bahagian tengah pasukan Chelsea. Jadi, lepas kita terlepas Xhaka, kita dapat Morgan Rogers. Satu pilihan yang baik, cuma agak mahal. Mungkin terlalu mahal. Morgan Rogers, adakah dia akan flop ataupun berjaya dekat Chelsea?